2 jam trip ke Pulau Aman. Jom ikut kami. Perjalanan kami dari JT Batu Musang ke Pulau Aman seawal 9 pagi. Dengan menaiki bot laju ni, perjalanan hanya 10 minit je guys. Tiket pergi balik pun tak mahal, seorang RM8 je. Dah sampai awal, jom jalan-jalan dulu. Tidak jauh dari JT tu ada directory, so kita boleh tengoklah ke mana kita nak pergi. Kami melalui sekolah dan juga rumah penduduk Pulau Aman untuk ke tepi laut. Suasana memang tenang dan you guys boleh tengok ada monyet pula tu. Agak menarik, di sini ada hotel terapung. Next station, kita nak ke Telaga Emas yang menjadi warisan sejarah Pulau Aman. Kami berjalan selama 10 minit macam hiking je dan barulah sampai ke Telaga Emas tu. Di sekitar Telaga Emas ni, banyak penduduk tempatan memancing ikan dan menangkap kerang. Nak bergambar boleh datang dekat Ocean Swing. Datang Pulau Aman, please beli keropok sukun ni. Yang ni memang famous dekat sini. Sebelum balik, kami ke restoran ikan bakar yang terletak di JT Pulau Aman. Kita layan mi udang dan kuih tiaw udang kat sini. Belakang restoran ikan bakar ni ada orang jual aiskrim, so bolehlah basahkan tekak. Dekat JT ni ada juga jualan hasil laut penduduk tempatan. Jangan lupa support, okey? Okey, jam pun dah pukul 12. Kami balik dulu. Jumpa lagi.